Hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya akan share bagaimana untuk setupkan payment gateway seperti Razorpay dan Stripe di dalam Kuasa Plus anda. Okay, so first thing first, ini adalah dashboard yang anda akan lihat once anda dah login di dalam Kuasa Plus. So, macam mana nak connectkan payment gateway di dalam Kuasa Plus, anda boleh pergi dekat menu sebelah kiri and then klik payment. Okay, klik button payment. Okay, so once dah masuk ke paparan ini, anda akan lihat ada invoice, ada transaction. Okay, so persoalannya macam mana nak connectkan Stripe ataupun payment gateway di dalam Kuasa Plus anda. Anda boleh klik sahaja button integration. Okay, so di sini kami ada providekan beberapa payment gateway lah seperti Stripe dan Razorpay. Okay, but for your information, kami ada develop beberapa payment gateway yang lain dan akan integratekan ke dalam Kuasa Plus seperti Billplease dan Toyipay lah. Tapi buat masa sekarang, if tuan-puan nak pakai urgent Billplease dan Toyipay, boleh connectkan Billplease dan Toyipay di dalam Kuasa Plus menggunakan make.com. Okay, tapi yang untuk video ni saya akan share macam mana nak setupkan untuk Stripe punya account lah. Okay, so first thing first, sebelum anda integratekan Stripe, anda perlulah register ataupun buka account di dalam Stripe punya platform. So pergi sahaja tulis sahaja dekat website stripe.com and then anda perlu sign in ataupun register lah. Okay, saya akan share sedikit mengenai pricing untuk Stripe ni. Okay, so kita boleh klik sahaja pricing. Okay, so kalau anda boleh lihat di sini, untuk setiap transaction yang anda lakukan, anda akan dikenakan charge sebanyak 3% plus RM1 untuk setiap transaction. So kalau anda buat transaction RM100, anda dikenakan charge sebanyak RM1 plus 3% daripada 100 tu lah, daripada RM100 tu. Okay, so once dah set up account Stripe, dah login ataupun dah buka account Stripe, anda boleh pergi balik di Kuasa Plus and then boleh pergi dekat integration dan boleh klik connect. Okay, so once dah masuk di kawasan ini, anda boleh terus klik connect with Stripe. So once dah masuk ke kawasan ini, anda boleh masukkan email yang anda dah register di account Stripe tadi and then boleh klik submit. Okay, so once dia dah submit, Stripe terus akan integrate lah ke dalam Kuasa Plus anda. Okay, so itu sahaja untuk sesi sharing saya untuk kali ini. Terima kasih.